hati-hati ada orang yang kena penalti, kena bayar 10% daripada harga emas tu. Itulah bahayanya kalau anda buat EPP tanpa ilmu, tanpa buat kira-kira dulu. So, ada seorang penyimpan emas anda Empire saya, dia cerita tentang kejayaan dia lah. Bukan dia kena penalti. Ini mau cerita tentang EPP sebenarnya. Dia cakap, harga hari ini untuk 1 dinar, 1671. Ini cerita bila? Tahun lepas dia cerita. Alhamdulillah settle satu EPP. Jadi, masa dia lock EPP tu untuk 1 dinar, harga dia sekitar RM1,304. Selepas selesai EPP 10 bulan, dia buat tabungan, 10 kan ni? Betul, 10 bulan. Harga emas masa tu untuk 1 dinar 1,600 lebih dah. Hari ni, harga sudah pun mencecah 1,900 lebih. Wah, sebab tu rugi siapa yang tak simpan emas. Nilai emas ni makin naik, makin naik, makin naik. Anda bayang siaplah. 25 tahun lepas, harga 1 gram hanyalah RM30. Hari ni sudah cecah 448. Bukan 48, RM448. Lebih 13 kali ganda kenaikan. Allahu Akbar. Jadi, kalau anda rasa berat mau buat EPP ni, tak payah buat. Anda buat gap saja. Setiap bulan, menabunglah 100. Tak mampu setiap bulan pun tak ada masalah. Sebab gap ni, dia suka hati kita. Kita mau menabung 100 bulan ni, bulan depan nak menabung. Tunggu 5 bulan lagi baru menabung boleh. Cuma kita rugilah. Grant emas kita lambat bertambah. Dan yang bestnya, gap ni, kita boleh menabung serendah RM100. Anytime, anywhere, 24 hours. Dan nanti, satu hari nanti, kita boleh keluarkan physical macam ni. 1 dinar kah, 5 dinar kah, 10 gram kah, terpulang kita. Ingat bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. So, follow saya untuk lebih banyak lagi ilmu dalam emas dan kewangan. Follow my tips.